satu doa baca di dalam bulan Muharram untuk menyambut tahun baru Islam. Ulama dia kata baca doa ini boleh hari yang pertama sampai hari yang ke-10 bulan Muharram. Kalau kita tak ada hari yang pertama, kita baca hari yang kedua. Kalau kita tak ada hari yang kedua, kita baca hari yang ketiga sampai hari yang ke-10. Kita ada hari gapo, kita baca hari itu. Tetapi kalau kita nak baca nak hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga sampai hari yang ke-10, itu lebih molek kalau kita rajin. Tetapi kita baca sekali dalam hari yang pertama sampai hari yang ke-10. Sebab apabila kita baca doa menyambut tahun baru Islam dalam bulan Muharram ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada kita 6 perkara. Yang pertamanya, kita akan selamat daripada segala bala di dalam tahun ini. Kita akan selamat daripada belaga mutu, belaga kereta, anak kita selamat daripada lemah air, rumah kita selamat daripada terbakar, pencuri dan lain-lain lagi segala bala kita akan selamat dalam tahun ini. Yang kedua, kita akan kemah iman kita akan kuat. Kita akan tak ada lemah. Tahun dulu kalau kita kena uji gapo, iman kita jadi lemah. Apabila lemah itulah syaitan nak mari tipu kita, mari heret kita buat kejahatan. Tetapi kalau kita baca doa ini, apabila kita temu uji gapo, iman kita dikemah lagi, kuat lagi. Jadi tak lemahlah kita. Syaitan tak boleh mari tipu kita. Tu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita baca doa ini dalam tahun ini, kita akan selamat daripada segala penyakit. Penyakit tak boleh mari cari kita. Kita akan jadi sihat wal afiah. Kalau kita ada penyakit dah, insya-Allah kita akan sembuh daripada penyakit. Tu yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita sempurna dalam agama. Kalau tahun-tahun dulu tu kita buat perintah Allah ataupun tinggal perintah Allah buat Allah Subhanahu Wa Taala lagi jadi kabung. Tetapi di tahun ini kalau kita baca doa ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita sempurna dalam agama. Jadi buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Jadi kita itu tu tahu benar Allah Subhanahu Wa Taala lagi dan buat Allah Subhanahu Wa Taala suruh di dalam tahun ini. Jadi tak ada berasa sikit habuk nak buat benar Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Sebab kita baca doa ini. Tu yang keempat. Yang kelima, kalau kita baca doa ini, kita akan diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan puas hati atas kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala redha atas kita, apabila Allah Subhanahu Wa Taala puas hati atas kita, kita jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta doa gapo di tahun ini, doa kita dimudah terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita, nak bagi Allah Subhanahu Wa Taala murah rezeki atas kita. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah. Sebab kita diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita jadi kekasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhirnya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita selamat daripada tipu syaitan. Jadi syaitan tak boleh mai tipu kita di tahun ini. Tak boleh mari ajak kita buat kejahatan, tak boleh heret kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita baca doa ini, Allah Subhanahu Wa Taala kita selamat daripada tipu syaitan. Ini ni perkara kita akan boleh di dalam tahun ini kalau kita baca doa ini. Mana doanya? Iaitu bacakanlah Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami waridwani minar rahmani wa jiwarin minasyaitani. Baca doa ini selepas subuh pun boleh, nak baca doa ini selepas maghrib pun boleh. Lepas kita nak baca sekali dalam hari yang pertama sampai hari yang ke-10 pun boleh juga. Nak baca nak hari ambil hari yang pertama sampai hari yang ke-10 pun boleh juga. Kita baca, insya-Allah perkara ini kita boleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal